Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang lagi. Tapi persoalannya, apakah maksud sebenarnya berpuasa? Adakah ia sekadar menahan lapar dan dahaga? Selain daripada kita melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima, sebenarnya puasa juga adalah latihan untuk kita mengawal nafsu kita. Tapi jangan tersilap, bukan mengawal nafsu makan sahaja, tetapi juga mengawal nafsu marah, nafsu membazir, nafsu bermain gadget, ataupun nafsu melayan TikTok sehingga pukul 3 pagi. Nabi SAW pernah sebut, ada orang berpuasa tapi tak dapat apa-apa. Hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Jadi maksudnya, kalau kita berpuasa tapi kita masih lagi bercakap kasar dengan ibu ayah, tak jaga adab dengan guru, bergaduh dengan kawan-kawan, tak kiralah bergaduh mulut ataupun bergaduh dalam media sosial, apa yang kita dapat hanyalah lapar dan dahaga sahaja. Jadi, janganlah jadikan puasa kita tidak berkualiti. Cahaya Sempurna Challenge. Cuba komen, apakah yang paling susah anak-anak kawal semasa bulan puasa? Ramadan diberkati, hati disinari, sempurna di hati,